Aduh, dah lah kereta problem ni. Pakcik jauh lagi. Kerja, pergi jalan. Aduh, besut. Aduh, repair kereta, duit pula. Deposit dah tak ada duit. Nak pinjam kawan kereta, malu pula. Aduh, macam mana ni? Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, tak tolong lah bang. Ha. Kereta saya ni ada masalah. Tahulah tiba-tiba tak boleh start. Kod ni lah tu lah. Ada cara tak bang? Saya pun modal tak keras. Ada cara tak untuk saya bayar kerugian ke? Adjustkan lah. Bantu saya bang. Modal tak keras. Lagi satu, sekarang pun budak nak cuti sekolah, nak beli barang sekolah. Bulan 2 dah puasa, nak raya, sakit kepala, nak jalan jauh, tak confident, kereta tu okey ke tak okey. Jangan risau. Dekat tempat kami, MG Mes Semenyih, Tajang dan Rincing boleh menyelesaikan masalah. Repair dulu, bayar kemudian. Kami boleh bayar pakai Shopee Pay Later. Lagi satu, direct lending. Betul ke bang? Ada buat sistem macam tu. Direct lending dengan Shopee Pay Later. Okay bang, saya apply sekarang lah bang. Terima kasih lah bang. Alhamdulillah, syukur.